Okey, Assalamualaikum. Kita berjumpa lagi dalam Rabu Fishing Channel. Okey, macam biasa kan, hari ni aku turun kolam turun kolam air masing ni. Hari ni aku baru habis kerja malam ni. Habis kerja malam. Lepas tu aku balik rumah mandi dulu. Aku terus main. Hari ni aku main belah Sungai Jagung ni. Macam biasa kita masuk kolam KS3 hari ni. Okey, macam biasa aku tak mau buat intro panjang. Hari kita bayar. Aku update kat dalam lah. Tapi sebelum tu kan, yang mana baru jumpa channel kau, tekan butang subscribe, like, komen dan share. Yang support aku selama ni, aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Dan aku doakan semoga dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala usaha kan. Okay kan, tanpa buang masa, jom kita jumpa kat dalam ni. Aku nak bayar, masuk bayar tu. Kita jumpa kat dalam ni, aku update link. Okay, Assalamualaikum. Okay geng, ni setup aku dah masuk dalam kolam. Setup aku macam biasa geng. Hari ni aku nak test, aku nak bagi hanyak aku punya usuk. Kalau apa tengok video aku sebelum ni, aku dah main dah tapi tak hanyak air, tak ada ketukan. Ni aku main, aku bawa reel lagi, reel ni lagi usuk. Aku pair dengan Lunasip 514 HB, mainline Gachiri 17 HB, leader aku pakai 50. Ni jihit aku tak tahu brand apa, tapi 7 gram. Yang ni aku pakai hot block daripada Kaiduku plastik. Kita test plastik tu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Teruskan untuk pagi ni. Setakat lah aku masuk lah pukul kat pukul 10 kan. Dekat pukul 10 dah. Ada lebih kurang 2, 4, 6 orang je kan. 6 orang yang masuk ni. Ni hari kerja, hari Khamis, hari Rabu yang aku turun. Hari Rabu kita cuba tengok semaring Ekoboh dalam grup. Memang ada seorang tu main SP saja kan. Dia gasak 9 ekor main. Itulah hari aku turun. Kalau tengok aku turun sebelum ni, ikan memang banyak lepas, tapi itulah dia tak mau buka mulut. Kemarin rezeki abang tu lah. Abang tu masuk mari ikan buka mulut. Memang dia gasak kan. Ada dapat putih putih 8 ekor. Putih 8 ekor. Merah sekat merah sekak. Semua makan SP. Semua makan SP kan. Memang sedap lah. Hari ni aku try cuba nasi lah. Semoga ada rezeki goreng. Ada video untuk tonton nampak ni. Kita try cari kat paik ni dulu. Tengok ada ke tak. Tak ada lagi, kena pergi kat kipas pula. Kita try cara dulu. Aku nak try main tu, kita main teknik karau dulu. Lagi kita tukar-tukar teknik, kita main jet. Lepas tu kita main jet pula. Kita tengok dia mau makan tekniknya. Ni aku pakai SP hot block tu. Lagi kalau agak-agak dia tak mau, kita tukar SP. Kita kena rajin tukar SP. Okey kan, jom kita test kat kipasnya kan. Kita tarik kat kipas ni. Dah ada kepala ni. Kat area sini dia ada macam kayu kan. Ada pancang kayu. Kalau ada ikan, selalunya kalau orang tak ramai ni boleh hampa nak try kasih kat tepi. Kalau ada dia ambil ke. Kat area pancang ni, lalunya dia kata ikan duk masuk kot. Dia ada pancang kayu sini.
okey. Alhamdulillah. Alhamdulillah Fi. Sekarang tak mau. Makan so plastik geng. Alhamdulillah. Ikan yang pertama untuk hari ni. Ya geng. Dia ketuk slow tak kuat mana. Ikan yang pertama untuk hari ni. Pagi ni. Alhamdulillah geng. Tak kata kapai kaira ni mesti ada geng. Oi. Dia mesti ada yang lorong tu. Lorong payah. Dah ada hasil balas kan. Letak ni dulu kan. Okay, masih elok. Ni. Alhamdulillah. Sekarang ni geng. Sekarang pertama untuk ni. 1 kilo lebih kan. Dia kita pergi gari tu. Lagi kita sabu casting. Okey geng, jom kita cari strike yang seterusnya. Semoga ada rezeki geng. Alhamdulillah geng. Aku casting tak lama, lagi kurang 20 minit lagi. Alhamdulillah dapat strike yang pertama. Syukur. Sekali semoga ada rezeki. Jadi kalau kolam ni, kolam mana-mana apa masuk. Kalau ikan start makan memang syok geng. Ikan memang banyak dalam kolam. Tapi kalau dia tak mau makan, memang apa casting macam mana pun dia tak mau ambil. Tapi bila dia start makan, memang gasok kan kalau habis apa masuk. Aku pakai apa, hot lock lagi daripada pakai duku. Saya try dulu. Dia ada mau yang ni, kita pakai ni dulu. Dia agak, dia tak berapa nak berminat dengan ni. Kita tukar dulu lah. Okey, kita tukar color baru lah. Kita tukar color common geng. Color dia nak biru-biru ni, kita ikut hijau. Kita try aku ada mau color ni jap. Kita try cuba nasib lah. Kita try cuba tukar-tukar kan. Saya kat pai ni tadi, kat sini tadi Pak Lang pakai udah kopek. Dia makan ni tapi balas tak kena. Lucu. Dia makan rapat dengan tiang dengan pai ni. Dah ada, kita try tengok. Datang rezeki lah. Kat paik ni kena ni lah. Rapat dengan paik ni apa tarik slow. Tak apa-apa projek slow. Kalau ada ambil kan. Okey, kita tukar pakai apa? Green timun lah kan. Kita try tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pakai green timun. Aku ada mau green timun. Berada depan seberang sana ni dia pakai SP kali hijau 2 ekor dia balas. Saya kat putih. Selesai. Alhamdulillah.
Gua pelampung. Semua kalau hijau yang kena timun. Alhamdulillah. Waduh geng. Yang kedua. Derek cayak. Derek cayak jenuh layan. Aduh. Yang kedua geng. Alhamdulillah. Jenuh layan geng, derek cayak. Aku bawa reel yang Daiwa tu, tapi Daiwa tu tali kepuk lah geng. Aku terpaksa guna juga. Okay, yang kedua. Alhamdulillah. Okay, 2 ekor kan. Alhamdulillah kan. Kita cari lagi. Okay, jom kita cari strike yang ketiga. Semoga ada rezeki. Jenuh pang geng. Derek cayak sangat busuk ni. Tak boleh pakai geng. Aku ada bawa Daiwa tu, tapi Daiwa aku tali kapuk lah. Aku dah test tadi. Nak tukar tali tu. Kalau ni kita pakai ni busuk ni bagi dia hanyak tu, nanti dia tak boleh turun lah. Miruan boleh miruan. Balah dekat eh. Balah dekat tu. Sikit lah. Oh. Aduh, sikit lah. Shoot. Tak ada rezeki. Dekat sikit lah. Mana cepat tu ke bawah. Dia ambil tak nampak belakang jang tu. Ada tali keluar tu. Balik ke rumah ni kan, elok kan kau. Kita masuk
lepas kerja petang. Tak elok pun. Sekolah kau mesti bantu atau bahan barang semua dah. Sekarang je lah. Tak lah, arwah teman, saya kata teman, kita mesti lah, kita boleh teman beri tanggung, kita bagi kawan apa kita Allah Lekat. Allah dah tu besar Lekat ya. Alhamdulillah. Balas dekat yo. Okay, yang ketiga. Alhamdulillah. Balas dekat, balas kejut. Telan habis geng. SP telan habis. Okey geng, alhamdulillah geng. Setakat lah aku dapat 3 ekor. Macam apa tengok tadi ikan yang ketiga tadi, apa tengok dia makan dekat geng. Aku terkejut ni. Tapi aku terkejut, aku pergi tekan tam geng. Tekan tam macam aku guna udang kopek tapi aku pakai SP. Aku tekan tam atau aku bagi tekan balik, dia ada, aku rentak je, tengok telan je. Memang telan dalam tu. Memang dia sedut ikan besar. Ikan tu 2 kilo lebih tu. Selam-selam dia telan tu ni. Aku ni terkejut dia balas dekat. Ni kita minta kitah dah ni. Tadi aku duduk seberang sana, pondok belakang ni. Tak tentang aku ni. Ni kita try kat kitah belakang ni. Kita try ketuk-ketuk ni. Rupanya hari ni dia mau makan petang ni. Petang ni saja ni. Abang tu 2 ekor, abang tu sekok. Aku dapat sekok, abang tu sekok. 5 ekor je ni petang. Saat dia mau makan petang. Tengah hari tadi aku casting tu. Waktu panas memang dia tak mau sini. Aku casting so plastik, aku casting dan kopek tak mau ni. Okey, setakat ni je video aku untuk hari ni. Aku casting di kolam KS3 Sungai Jagung, Sungai Petani geng. Macam apa tengok, alhamdulillah geng, hari ni aku ada strike 4 ekor geng. 4 ekor, alhamdulillah saiz-saiz juga. Kira ikan tu aku tolak balik, aku tolak balik dapat 3 ekor tu 5.6 kilo lah. 5.6 kilo dapat lah RM56. Adalah duit sikit kan. Banyak, kira banyak. Kira banyak, lebih kurang separuh lah aku banyak. Alhamdulillah yang ada rezeki ni. Tapi yang semua aku strike semua so plastik geng. Aku ada pakai udang kopek tapi tak ada strike. Tapi yang strike semua aku semua so plastik. Aku pakai so plastik daripada Kaiduku. 3 ekor. 2 ekor aku pakai Green Timun. Yang sekor tu Hot Blood. Yang sekor yang lucu tu Green Timun juga. Total 3 ekor yang aku strike pakai Green Timun. Hari ni dia mau kali hijau kan. Yang lalu aku duk pakai Hot Blood, yang ekor hijau tu dia kurang sikit lah. Sebab tak tahu, mungkin keadaan cuaca. Sebab kemarin net banyak tapi tadi aku masuk pagi tadi, awal tadi dia dapat 2 ekor. Lepas tu tengah hari, tengah panas tu memang tak makan langsung geng. Main petang tadi yang strike ketiga tu aku dapat pukul 4 lebih ke 4 lebih ke 5 lebih kurang macam tu lah. Petang pula boleh makan. Petang tu net 5 ekor kan 6 ekor kat belakang. Petang baru start makan balik. Ikan banyak lagi kan, biasa. Dia tak tahu kemarin gasok kemarin dia pun pakai gasok. Hari ni dia kurang sikit. Ikan banyak ni, ikan banyak. Kalau hampa nak main boleh geng, hampa boleh main geng. Ikan banyak tapi dia kena ada hari dia buka mulut memang hampa gasok geng. Tapi kalau kita nak main hari-hari jenuh duit tapi tak apalah. Kalau mana yang duit banyak tu boleh main runtun hari-hari. Kena hari apa masuk tu memang dia makan, memang hampa gasok geng. Sebab ikan dalam kolam memang banyak geng. Okey geng, setakat ni je video aku untuk kali ni. Macam biasa yang support aku selama ni, aku ucapkan banyak-banyak ribuan terima kasih. Dan aku doakan semoga apa dimurahkan rezeki dan dipermudahkan segala urusan. Yang baru jumpa channel aku minta apa support kau, tekan butang subscribe, like, comment dan share. Okay geng, setakat ni je video aku untuk hari ni. InsyaAllah ada rezeki umur panjang, kita jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.